Selalunya, bila kita dengar pasal bencana geologi, kita bayangkan benda yang datang tiba-tiba kan? Ganas, tak boleh dijangka. Tapi, cuba bayangkan kalau semua ni, tanah runtuh, tsunami, gempa bumi, sebenarnya bukan kemalangan. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada satu jentera planet yang sangat besar dan sangat berkuasa. Jom kita cuba fahamkan sikit macam mana enjin bumi ni sebenarnya berfungsi. Analogi ni memang kena sangat kan sebab ia gambarkan sesuatu yang kita tak nampak macam jarum jam. Kita mana perasan pun plat tektonik ni bergerak hari-hari. Tapi jauh di bawah permukaan, tekanan yang amat sangat sedang berkumpul sikit demi sikit. Dan bila gear ni tiba-tiba tergelincir, tenaga yang dilepaskan tu memang dahsyat. Okey, jadi inilah poin utamanya. Bencana geologi ini puncanya dari dalam bumi. Boleh kata, ia cara planet kita melepaskan tekanan yang dah lama terpendam. Bila kita dah faham konsep asas ni, jom kita tengok pula beberapa contoh yang paling kita selalu dengar. Baiklah, kita mulakan dengan sesuatu yang boleh dikatakan berlaku lebih dekat dengan kita, iaitu di darat. Untuk yang ni, musuh utamanya bukan pergerakan plat tektonik yang besar tu, tapi satu kuasa yang kita semua kenal, graviti. Terutamanya bila ia bertindak ke atas curun-curun yang tak stabil. Konsep dia sebenarnya agak mudah je. Cuba anda bayangkan, satu curun bukit dah basah lencun dengan air hujan, tanahnya pun dah jadi lemah. Graviti pula sentiasa tarik semua benda ke bawah kan? Jadi, bila daya tarikan graviti tu akhirnya lebih kuat daripada kekuatan curun tu sendiri, semua benda runtuh ke bawah. Itulah dia tanah runtuh. Secara ringkasnya. Dan kat sinilah kita kena faham betul-betul benda ni bukan 100% salah alam. Ya, hujan lebat tu memang faktor semula jadi. Tapi bila kita manusia buat pembalakan atau pembinaan dekat cerun bukit tanpa rancangan yang betul, kita sebenarnya tengah tolong melemahkan cerun tu. Risiko jadi berganda-ganda lagi tinggi. Satu pengajaran yang sangat pahit macam kita saksikan dalam tragedi Batangkali pada tahun 2022. Sekarang, cuba bayangkan tanah runtuh tadi, kita upgrade sikit. Kita campurkan dengan air yang sangat banyak dan kita alirkan dia melalui satu laluan macam lembah. Hasilnya, itulah dia aliran puing. Ia bukan lagi sekadar tanah yang menggelongsor. Ia dah jadi macam sungai lumpur dan batu yang bergerak laju gila dan ia akan sapu bersih apa saja yang ada kat laluan dia. Contohnya macam kejadian di Pos Dipang dan Baling dulu. Okey, jadi satu benda penting kat sini, jangan kita keliru. Selalu kita dengar pasal kepala air kan? Kepala air itu ialah lonjakan air yang datang mendadak dalam sungai. Tapi aliran puing ni, ia adalah jisim pepejal, lumpur, batu, kayu yang bergerak macam sungai. Dua-dua ni memang bahaya, tak dinafikan. Tapi puncanya berbeza. Baiklah, dari darat, sekarang jom kita beralih ke lautan. Di sini, kuasa geologi yang sama boleh mencetuskan satu bencana yang skalanya jauh lebih besar dan boleh jadi antara yang paling dahsyat di planet kita. Bila sebut tsunami, mesti kita terbayang ombak raksasa kan? Tapi puncanya bukan angin tau. Ia sebenarnya anjakan air yang sangat besar selalunya berlaku bila dasar laut tersendiri yang bergerak secara tiba-tiba. Biasanya sebab gempa bumi. Nak analogi paling senang, cuba bayangkan anda goncang tak mandi kuat-kuat. Air tu bukan setakat berombak kan? Ia akan melimpah keluar dengan satu kuasa yang besar. Macam itulah lebih kurang konsepnya. So, persoalannya, adakah semua gempa bumi bawah laut akan hasilkan tsunami? Jawapannya, tak. Secara umumnya, kita perlukan gempa bumi dengan magnitude moment atau MW yang melebihi 7.6. Itulah lebih kurang tahap minima tenaga yang diperlukan untuk anjakan dasar laut tu cukup kuat sampai boleh hasilkan gelombang pemusnah. Ada satu salah faham yang biasa kita dengar, Malaysia ni selamat dari tsunami. Malangnya, itu tak 100% betul. Walaupun kita tak duduk betul-betul atas plat tektonik yang aktif, kita masih terdedah kadar risiko dari gempa bumi gergasi yang berlaku kat negara jiran. Tragedi tahun 2004 tu adalah peringatan yang paling jelas dan menyedihkan tentang hakikat ni. Itulah tsunami besar pertama yang direkodkan pernah sampai ke Semenanjung. Dan kesan tsunami ni, ia jauh lebih mendalam daripada sekadar kemusnahan bangunan dan harta benda tau. Ia boleh ubah terus garis pantai kita, ia musnahkan ekosistem yang sangat penting macam hutan paya bakau yang sebenarnya adalah benteng pertahanan semula jadi kita. Lepas tu, ia cemarkan sumber air tawar dan tanah dengan air masin. Kerosakan macam ni adalah kerosakan jangka panjang yang mungkin ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk pulih. Okey, kita dah sentuh pasal tanah runtuh dan tsunami.
Sekarang, jom kita gali lebih dalam lagi. Kita tengok punca utama di sebalik kebanyakan bencana ni, gegaran dan letusan yang datang dari perut bumi itu sendiri. Inilah dia pelepasan tenaga secara direct daripada gear planet kita yang kita sebut tadi. Bila tekanan antara plat tektonik tu dah tak tertanggung, dah terlalu kuat, ia akan pecah dan tergelincir dengan tiba-tiba. Tenaga yang dilepaskan tu bergerak dalam bentuk gelombang seismik dan itulah yang kita rasa sebagai gempa bumi. Cuba kita tengok perbezaan kuasa ni. Skala magnitud ni bukan macam pembaris biasa tau, ia logaritmik. Maksudnya, gempa MW9 tu bukan sekadar lebih kuat sikit je daripada MW7. Tidak. Tenaga yang dilepaskan tu beratus-ratus kali ganda lebih besar. Zon kemusnahannya pun boleh merebak sampai lebih 1,000 kilometer jauhnya. Memang beza gila. Kadang-kadang, satu angka je dah cukup untuk ceritakan satu kisah yang sangat menyayat hati. Pada tahun 2015, gempa bumi bermagnitud 6.0 melanda Ranau Sabah. Angka 18 ni, ia mewakili 18 nyawa para pendaki di Gunung Kinabalu yang terkorban. Ini satu peringatan penting buat kita yang walaupun gempa bumi itu dikira sederhana dari segi magnitud, kesannya tetap boleh jadi sangat tragik. Okey, yang ni satu fakta penting yang kita kena jelaskan. Walaupun negara jiran kita macam Indonesia dan Filipina tu penuh dengan gunung berapi aktif sebab kedudukan mereka dalam lingkaran api Pasifik, tapi di Malaysia kita tiada gunung berapi yang aktif. Jadi alhamdulillah, itu satu risiko geologi yang kita tak perlu risaukan. Baiklah, kita dah tengok macam mana tanah boleh bergerak, lautan boleh mengamuk dan bumi sendiri boleh bergegar. Sekarang, apa kata kita undur sikit ke belakang, kita cuba cantumkan semua kepingan teka-teki ni dan tengok gambaran besarnya. Jadi, kita kembali semula kepada idea asal kita tadi. Daripada tanah runtuh, ke tsunami, sampailah ke gempa bumi. Semua ni sebenarnya bukan kejadian yang terasing. Semuanya saling berkait. Boleh dikatakan semua ni adalah simptom kepada satu sistem geologi global yang tak pernah berhenti bergerak. Ia umpama degupan jantung planet kita, yang kadang-kadang degupannya boleh jadi sangat ganas. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang sangat penting. Kita tak boleh hentikan jentera gergasi ni. Kita tak boleh halang gempa bumi dari berlaku atau tsunami dari terbentuk. Jadi soalannya bukan lagi macam mana nak lawan, tapi macam mana kita nak belajar untuk hidup di sampingnya. Macam mana kita nak faham, hormat dan bina kehidupan kita di sekeliling kuasa alam yang sangat dahsyat dan menakjubkan ni. Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan bersama.